Ya. Jika sebelum ini Bersih memberi markah D pada November 2024 kepada PMX. Jika dinilai pada hari ini, adakah PMX masih berstatus markah D atau bagaimana? Oh, ini eksklusif ni kalau kita sebut markah sekarang kan. Ataupun grade lah, bukan markah lah, grade lah. Sebenarnya kita bagi 2 grade kepada kerajaan. Yang pertama adalah grade F, iaitu dari segi reformasi pilihan raya. Kerajaan tak buat apa-apa, jadi kita bagi grade F lah, sebab tidak ada usaha ataupun proses untuk mereformasi pilihan raya macam yang saya sebutkan tadi kan. Kemudian kita bagi grade D itulah dari segi keseluruhan. So ada beberapa petunjuk lah, antaranya adalah dari segi pelaksanaan janji-janji reformasi. Yang kedua adalah dari segi bagaimana kerajaan bereaksi dengan kedatangan suara rakyat. Disebabkan itu kita bagi grade D kan. Sebab masih lagi reformasi banyak yang belum berjalan. Ada yang berjalan, ada yang separuh berjalan, banyak yang tak ada tindakan lah. Kemudian penggunaan akta-akta yang menyekat kebebasan bersuara tu masih ada. Contohnya akta hasutan kan, akta perhimpunan aman untuk menyekat ataupun untuk memberi untuk menyekat lah, untuk menyekat perhimpunan daripada rakyat kan. So kalau dalam grade, kalau kita nak bagi grade yang sekarang, itu agak susah lah, sebab kerajaan ni dia di satu tangan dia buat reformasi. Contohnya reformasi akta perkhidmatan parlimen kan. Sekarang dia nak buat ombudsman, kemudian dia nak bentangkan akta kebebasan maklumat, kemudian dia nak buat pindahan perlembagaan untuk memisahkan jabatan peguam negara dan juga penawar raya. Tapi di satu tangan lain adalah pelaksanaan atau penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Contohnya untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya SPRM kan, menyiasat mungkin ahli-ahli politik yang berkaitan, untuk menyiasat ataupun untuk menghukum ataupun untuk membawa isu-isu kesalahan pilihan raya macam penggunaan jentera kerajaan kan, rasuah dalam pilihan raya ke peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi agak sukar untuk kita menilai dalam keadaan sekarang lah. Sebenarnya Bersih kita akan keluarkan satu laporan lah berkenaan dengan prestasi kerajaan. Ini mungkin laporan terakhir lah sebelum pilihan raya yang seterusnya. Yang kita tak nak disclose di sini dululah. Tapi kita akan keluarkan satu laporan prestasi kerajaan Madani. Sama ada kerajaan Madani ini menjadi lebih baik ataupun tersekat di skala yang sama lah. Maksudnya tidak ada perubahan yang lebih baik, tapi tidak juga meredup yang lebih teruk kan. Jadi kita akan keluarkan nanti mungkin dalam bulan November semasa ulang tahun ke-20 Bersih tahun ini lah. Eksklusif di Ilham Books.